sama dia introduce plan satu-satu ini. Dengan 2-3 bulan sahaja, dia menjadi SVM dan dia punya income last month 10,000. Dari 2,000 sahaja. Dia begitu, nama dia Coco Coco Lai. So dia di sebelah saya loh. Saya pun masa itu saya ambil luggage, saya memang letih. Okay, saya pun tutup mata dan tidur. Oleh kerana saya letih, saya tutup mata, saya tidak boleh tutup saya punya telinga. Telinga saya terbuka juga. So dia cakap begini, ayo, mengapa dia cakap saya begini, kita orang begini, kan kita ada lubang mah. Ada peluang kita introduce orang lah. Mengapa dia cakap saya begini oh? Saya dengar peluang lubang, saya punya mata pun buka sudah. So, saya pun cakap dengan dia, kamu masuk Singapura. Memang kereta itu masuk Singapura makan saya lebih ya, tapi saya buka topik begini. So, saya cakap, kamu buat apa bisnes? Dia cakap, ada jual barang, saya ada main itu investment, dia kata begitu. So, saya cakap, saya ada kopi yang terbaik di dunia, tapi sekarang saya tiada air panas Saya hanya boleh introduce plan ini. Plan ini kan, kamu minum kopi saja, kamu boleh dapat 12,000. Dia cakap, 12,000? Saya pun nyanyi lagu itu loh. 1 bulan 1 kotak, 1 bulan 1 orang, setahun kemudian 12,000. Dia cakap, begitu senang? Okey, saya mau masuk RM61. Saya punya boyfriend 1. Saya punya anak 1. Di kereta itu 4 orang sudah masuk. Saya pun cakap, begini pun boleh dah. Saya tidak pernah buat Shongho 11 tahun Boleh tak payah try, dengar saja masuk punya. Saya tidak pernah So plan ini sangat hebat So dia pun masuk sudah. Oleh kerana dia masa itu dia lagi buat investment, dia lagi jual barang yang lain, dia tidak beri tumpuan dalam cafe plan satu-satu ini. Tetapi dia punya downline sudah ada 1 SVM dan 6 hingga 7 punya VM. Dia hanya ada 2 kaki saja, 2 downline saja, 2 direct downline yang buat VM saja. So dia kekurangan 1 line, elite lah. So, oleh kerana COVID-19, dia punya bisnes kena tertutup sudah, dan dia tiada income kecuali itu investment. So, dia rasa kopi ni macam boleh buat lah. Dia nampak masih income masuk walaupun dia tidak bertungkus lumus buat di plan kopi satu-satu ini. So, dalam 2-3 bulan, dia pakai telefon saja tahu. Dia pakai telefon saja, telefon kawan. Kamu ada minum kopi ya? Kamu try kopi ini. So, dia kirim, suruh orang bayar tambang. Dia kirim tu. Dan pada masa yang sama, dia introduce plan satu-satu ini. Dengan 2-3 bulan sahaja, dia menjadi SVM dan dia punya income last month 10,000. Dari 2,000 sahaja, mencecah 10,000. Dan dia boleh easily jual protein, YK2, pollen dan fiber ini. Kenapa? Sebab dia punya downline nampak dia sudah begitu cantik, cerah, dia punya kulit berseri. Kawan dia tanya dia, apa kamu minum? Dia cakap, saya makan begini So kawan dia cakap, apa yang kamu ambil makan tu, kamu ambil 1 set bagi saya. Begitu senang sahaja. Okay, dia pun tidak jual. Dia buat sharing sahaja. Okay, so produk Shongho, mengapa kamu tidak perlu risau? Kerana pertama, produk Shongho adalah selamat. Selamat sampai orang ibu hamil boleh makan, budak bayi lahir 1 hari pun boleh makan, tiada had pun Lingzi boleh makan. Saya mengandungkan, saya makan Lingzi 48 biji. Selepas saya mengandung, saya lahir baby, saya pun makan dosis yang sangat besar. Saya boleh tiada apa-apa pun, tapi saya punya produk Shongho mesti di tepi saya. Sangat selamat. Sampai saya punya babi pun makan Lingzi sekarang. Sangat berkesan. Okey, kedua, Shongho produk mesti mau berkesan. Okey, dan kita dapat pengiktirafan negara. Dan ketiga, mudah diserap. Kalau tiada kriteria ketiga ini,
produk itu adalah tidak sesuai diintroduce kepada kita punya kawan. Okay, so kita sangat selamat. 我们有很大的靠山叫什么啊 Bruce? Sangat kukuh. Kita punya produk, kita punya company sangat R&D. R&D sangat baik.